Pernah tak anda terfikir macam mana satu penemuan di dasar laut boleh ubah nasib sesebuah bandar? Hari ini kita nak selami kisah luar biasa Blue Ring di Lahad Datuk Sabah. Kita nak tengok macam mana ia sedang mengubah terus masa depan komuniti kat sana. Jom kita mulakan. Okey, cuba bayangkan sekejap. Ada seorang penyelam antarabangsa sanggup terbang beribu-ribu batu jauhnya datang ke Sabah. Tujuannya bukan untuk menyelam di tempat-tempat biasa tau, tapi untuk jadi antara orang yang terawal menyaksikan satu rahsia dasar laut yang bertaraf dunia. Dari sinilah bermulanya kisah Blue Ring di Lahad Datu. Tapi sebelum kita bongkar rahsia kat dasar laut tu, kita kena faham dulu apa sebenarnya imej Lahad Datu selama ni. Sebab perbezaan antara dulu dan sekarang inilah yang buat cerita ni jadi sangat-sangat menakjubkan. Selama bertahun-tahun, kalau sebut je nama Lahad Datu, apa yang orang akan fikir? Selalunya, ia cuma dianggap sebagai sebuah bandar transit. Tahu kan? Bukan tempat yang kita nak tuju, tapi lebih kepada tempat kita singgah sekejap sebelum ke tempat lain. Betul. Ia cuma tempat yang kita lalu, bukan tempat yang kita tuju. Tapi, persepsi inilah yang tak lama lagi akan berubah. 100%. Dan titik perubahan tu, ia datang dari tempat yang kita paling tak sangka-sangka. Jauh di dasar laut, melalui satu penemuan saintifik yang boleh dikatakan cukup dramatik. Okey, semuanya bermula pada satu tarikh yang spesifik. 14 Februari 2019. Masa tu, ada sekumpulan penyelidik dari Taman-Taman Sabah tengah buat misi saintifik kat Teluk Darvel. Tiba-tiba, mereka terjumpa sesuatu yang bakal mengubah segalanya. Dan apa yang diorang jumpa ni memang sangat unik. Bukan satu tau, tapi dua struktur macam gua bawah air dekat terumbu tinggi kayu. Lokasinya pada kedalaman lebih kurang 15 meter dan ia adalah satu fenomena alam yang amat-amat jarang kita jumpa. Disebabkan bentuknya yang nampak macam cincin biru bila kita tengok dari atas dasar laut, komuniti penyelam pun terus bagi nama Blue Ring. Nama yang simple, menarik dan senang nak ingat kan? Okey, so sehebat mana sebenarnya penemuan ni? Untuk betul-betul faham betapa pentingnya Blue Ring ni, kita kena letak dia sebelah menyebelah dengan tapak-tapak selamat lain yang dah sedia terkenal di seluruh dunia. Jom kita bandingkan. Kalau kita tengok Great Blue Hole di Belize atau Dragon Hole dekat China, memanglah kedua-duanya jauh lebih dalam. Tapi, apa yang buat Blue Ring Lahad Datu ni istimewa gila ialah strukturnya tu sendiri. Dia ada dua cincin. Inilah yang betul-betul meletakkan dia dalam peta dunia setaraf dengan nama-nama besar yang lain. Dan kita kena ingat, ini adalah yang pertama seumpamanya ditemui di Sabah. Malah, mungkin juga antara yang terawal pernah direkodkan di seluruh Malaysia. Jadi, ini bukan penemuan biasa-biasa, ini betul-betul signifikan. Okey, tapi kan cerita ni bukan setakat pasal keajaiban alam je tau. Yang lebih menarik lagi ialah macam mana komuniti tempatan kat sana nampak peluang ni dan bertindak dengan sangat inovatif untuk manfaatkan penemuan ni. Kat sinilah kita nampak perubahan yang paling besar. Dulu, modal pelancongan lama macam mana? Penyelam datang, dia selam, lepas tu dia balik. Habis cerita. Manfaat ekonomi pun terhad. Tapi model yang baru ni jauh lebih bijak. Dia gabungkan aktiviti menyelam tu dengan budaya tempatan. Jadi, setiap ringgit yang pelancong belanjakan, komuniti pun dapat rasa manfaatnya. Dan setiap visi hebat macam ni perlukan penggerak kan? Dalam cerita ni, Vira tempatannya ialah KRA4 Travel and Tours. Mereka lah agensi lokal yang berani ambil langkah pertama untuk ubah cara pelancong pandang Lahad Datu. Jadi, macam mana rupa model pelancongan baru ni? Apa sebenarnya yang ditawarkan? Jom kita tengok perjalanan seorang pelancong tu. Perjalanan seorang pelancong tu sekarang jadi jauh lebih bermakna. Mula-mula, mestilah dia akan menyelam dan saksikan sendiri keindahan Blue Ring. Lepas tu, dia akan tinggal di homestay orang tempatan. Kemudian, diajak pula teroka food trail Lahad Datu yang unik. Dan yang paling penting, dia dapat berhubung terus dengan budaya dan dengar sendiri cerita-cerita dari masyarakat setempat. Ini bukan lagi sekadar pakej percutian. Ini adalah sebuah pengalaman yang menyeluruh. Jadi, apa hasil daripada semua ni? Kesannya sangat besar. Kita sedang menyaksikan satu transformasi identiti yang lengkap untuk Lahad Datu. Bandar ni sekarang ada satu cerita baru yang sangat kuat untuk dikongsikan dengan dunia. Ayat ni memang merumuskan segalanya dengan sempurna.
Lahad Datu dah tak lagi dilihat sebagai tempat persinggahan. Sekarang, ia dah jadi sebuah destinasi utama dengan tarikan uniknya yang tersendiri. Jadi, kalau nak simpulkan, inilah identiti baru Lahad Datu. Ia sebuah destinasi utama, bukan lagi tempat persinggahan. Ia ada kisah yang unik dan eksklusif. Ia tawarkan pengalaman berasaskan komuniti yang kita tak akan lupa. Dan paling best, ia jadi macam jambatan antara keajaiban alam dengan kemesraan manusianya. Dan semua ini membawa kita kepada satu persoalan yang lebih besar kan? Bila alam semula jadi dan komuniti boleh bersatu padu macam ni, adakah ini sebenarnya modal pelancongan masa depan yang kita cari-cari? Satu pelancongan yang bukan saja mampan tapi juga lebih bermakna. Apa pendapat anda? Fikir-fikirkan.